Rata-rata dalam dunia ni, ramai sangat yang tahu nama Ibnu Sina. Tapi, apa sebenarnya yang dia buat? Sebelum tu, follow dulu Panda Official, klik like dan juga share video ni. Jadi, Ibnu Sina ni antara tokoh ilmu yang paling berpengaruh dalam sejarah. Fokus beliau bukan sekadar belajar untuk tahu, tapi beliau telah susun ilmu menjadi satu sistem. Dan beliau ini sangat terkenal dalam bidang perubatan, cara kenal pasti penyakit, cadangan rawatan dan juga kaedah pembelajaran yang lebih tersusun. Sebab tu, karya beliau ini pernah menjadi rujukan di pelbagai tempat untuk tempoh yang sangat lama di serata dunia. Dan paling menarik, cara beliau berfikir sangat simple, yang di mana beliau hanya faham konsep, ulang secara konsisten dan juga susun nota mengikut topik, dan bukannya hafal sekali terus lupa. Dan benda ni sama macam cara belajar yang lagi senang dengan menggunakan kuis dan latihan ikut topik supaya kita dapat ulang sikit-sikit tapi tetap konsisten. Jadi di sini saya nak share ada satu aplikasi pembelajaran iaitu Pandai App. Dalam tu dia ada flow macam tu terus untuk bantu ulang kaji. Dan kepada students yang masih bersekolah, sangat-sangat sesuai untuk gunakan features dalam aplikasi ni. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, komen nak di ruangan komen.